Jadi kalau kau, sebab tu orang kita tak nak beli rumah, leceh. Betul. Bukan sebab tak boleh nak bayar bulan-bulan. Ramai Dia boleh bayar tak mampu yang first tu je. Yang tu itu pun dah tak mampu. 30,000 nak cari lah. Aku faham lah. Kadang-kadang kadang bila baru nak hidup, contohnya nak baru cari bekerja. Nak cari segedebuk 30k tu keras. Mana nak cari kan. Gila. Itu kalau ada yang ambil langkah pinjam bawah Malaysia lah, pinjam orang lah, semua benda kan. So aku faham lah benda tu jadi sebab kadang tak mampu down payment. Sebab tu. Tapi ada juga company yang macam company aku bear the cost first lah. Then kau bayar kemudian hari. Ada alternatif lah. Ada alternatif. Sebab aku tengok grey area yang ada. Betul. Simple. Okay. So kau dapat cashback, kau dapat rumah. Okey lah, kau ada aset. Kau ada aset, kau nak buat. Dan kita ajarkan sekali orang macam ni, kalau kau tak nak duduk tu, nak buat jadikan sebagai investment buatlah rumah sewa ke, bilik sewa ke. Aku buat macam tu. Sebab aku rasa orang kita wajib ada rumah. Jangan kau terlalu dengar sangat cerita-cerita orang ni semua kan. Orang ni semua